Cuma hari itu saya jumpa anak-anak tingkatan 6. Kita kan ke sekolah darjah 1 sampai darjah 6. Darjah 1 sehingga tingkatan 5. Kita bagi wang RM150 tu. Jadi tingkatan 6 terlepas. Universiti ada program dia. Kemudian ada juga, itu satu, tak ada skim buku. Beli buku baru ni saya umum. Kemudian kita kata untuk sekolah dan untuk universiti. Kemudian ada banyak-banyak bantuan lain yang makanan, kemudian kalau ada kemalangan, itu saya tak sudah sedia maklum. Tapi pelajar tingkatan 6 tu kebetulan tertinggal. Ini saya bincang dengan KSP. Jadi untuk tingkatan darjah 1 hingga tingkatan 5 itu diteruskan ke sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan. Tapi untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama. Ya. Jadi selesai. Saya pergi, tiap kali jumpa pelajar tingkatan 6, dia kata dia tertinggal. Yang keduanya, kita putuskan hari itu prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard. Dan tingkatan 6 KPT. Tetapi dalam perbincangan ini dia itu maknanya bila menteri dan PM dia kena dengar. Walaupun dasar saya rasa rasionalnya itu betul. Tetapi peralihan itu dia mengambil masa kerana sistem dan skim. Jadi saya akan kemukakan semula supaya yang pentingnya tingkatan 6 tu jangan jadikan sebahagian di sekolah itu sentimen pra-universiti itu. Jadi kalaupun dalam satu sekolah kita tingkatan 6 itu harus ada blok berasingan dan kemudian minta pengetua urus ini sebagai satu program berasingan. Jangan dimasukkan. Kalau umpamanya dalam perhimpunan, biar perhimpunan itu untuk sekolah tingkatan 5 ke bawah dan tingkatan 6 itu beri pengiktirafan khas sebagai satu bahagian khas dan tidak sebahagian dari sekolah walaupun dalam gedung sekolah yang sama. Faham ya? Cikgu tak faham. Ya, maknanya sebab saya nak clearkan ini ya, sebab masa saya di Kata Kolej Melayu, bila masa kami tingkatan 6, pada masa itu lagi, itu diasingkan. Cuma perhimpunan sekali. Itu saya ingat mesti dibetulkan. Tapi yang lain itu, tingkatan 6 duduk pun berasingan, blok pun berasingan, ya, dan kawal dan disiplin pun berasingan. Jadi mereka merasakan mereka ini betul-betul post school dan pre-university. Jadi itu. Jadi buat sementara ini biar kekal dulu di Kementerian Pendidikan. Ya. Dan ini kerana memudahkan, saya lihatkan banyak sangat. Kita buat keputusan itu kerana saya fikir mereka ini sudah post school education. Ya. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang. Kalau dirasakan perlu, dalam keadaan kerajaan boleh meletakkan kolej-kolej khas tingkatan 6 tempat lain, itu lain. Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti atau tingkatan 6 ini masih di bawah Kementerian Pendidikan.